Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Kali ni Opah nak tunjuk sup korban yang Opah dah mengidam selama 5 tahun. Kali ini baru Opah dapat rasa balik sup kawan Opah ni. Sebelum ini Opah beraya kat kampung, tapi kali ni Opah beraya kat Kuala Lumpur. Memang Opah tak lepas peluang lah bila kawan Opah ni jemput makan sup dia lagi. Nanti kita tengok macam mana dia buat. Dia gunakan banyak rempah ratus. Yang Opah sendiri pun masak sup tak pernah buat macam mana dia buat ni. Korban tempat lain Opah tak jumpa lagi macam mana yang dia buat ni. Kan nanti isi air 1 jam kan nak tambah? Air? Okey. For you. Masak aja dia terus bagi Opah makan dulu. Wah, bestnya. Dah lah Opah macam orang mengadung. Memang mengidam dia punya sup. Kan orang ni okey pak. Daging korbannya. Sedap. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ni resipi. Memang dia punya apa ni? Dia punya memang. Oh, tengok tu. Kawan Opah ni tiap-tiap tahun panggil. Tapi udah jauh Opah raya kat kampung, macam mana nak datang. Ini kebetulan aje lah Opah ada kat sini. Korban tempat Opah pun Opah tak pergi. Sanggup datang tempat dia ni. Kak Mala dah nak mencuba dah resipi lama. Liza punya. Liza punya resipi. Aku kejap lagi Kak. Eri tak ada ni. Faham? Tak ada rambut. Faham. Okey. Tak apa, aku takut plastik. Oh, panas kat awak ni. Aku taruh kuah asing. Dapur kecil. Ni sup yang dia buat. Dia rebus aja, tak tumis pun. Ni dia. Kita tak tumis sebab nanti dia berminyak. Oh, betul lah tu. Nanti kita guna minyak. Ni bawang putih, bawang merah, halia, serai, blend semua sekali. Masak. Rempah dia 3 rempah. Rempah apa? Yang ni apa ni? Soto mix. Soto? Ni rempah ni. Soto. Dia tak bau lembu ni. Daging tulang masuk ke baru tambah ni. Okey. Ni buah pelaga, kulit kayu manis, bunga lawang. Ni bunga lawang. Oh. Bunga lawang apa? Bunga cengkeh. Oh, tahu bunga cengkeh juga. Oh, ya ke? Tahu dia kat kawan ni. Okey. Itu bagi bau manis. Benda kat Ian ni. Yang mau letak tu dah terpakai ah. Kurma. Sikit je sekali. Soto. Tambah lah ni. Okay, no.
Dah. Agak-agak je. Sup punjut pun taruh. Inilah rasa dia. Berapa bungkus tu? Tak kisah. Oh. Saya taruh 4 je. 4 je, 4 bungkus. Dia ada dia masak. Oh. Dalamnya ada Memanglah. Dalamnya ada 6, taruh je lah. Taruh 6 je. Ini betul resepi campak-campak ni. Resepi warung Kateh, Kampung Pandan. Tulang yang baru. Tulang rusuk. Dah macam ni, tunggu masak je lah. Yang masak-masak, yang makan-makan, sebab dia sediakan makanan sekali kat sini. Ni semua grup menjaring, termasuklah yang orang korban ni. Grup menjaring masa muda-muda dulu. Baby penyeri dekat sini ni. Baby rezeki. Ni tempat dia ni tak tahulah desa Pandan ke Kampung Pandan. Opa ikut aja atuk-atuk yang bawa. Memang dia kayu tu. Kau besar boleh tahan. Kau potong lebar-lebar tak ni. Lagi. Tim budak muda. Atuk aja menyibuk. Okay, bye-bye. Uh-oh. Gambar lepas kerja. Sambil belacan dia sedap rumah. Oh, tambah pula kena dengan ikan masin. Lepas tu pejeri nenas. Memanglah.
Ya. Orang tengah masak. Tahun depan jemput kami lagi ya. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.